Inilah dia muka lelaki mabuk yang terlibat dalam kes langgar baru-baru ni. Kalau kau tengok muka dia, muka kesian, muka minta simpati. Even time kau tengah tengok video ni pun mungkin ada terbit rasa simpati dalam diri korang. Mungkin korang akan rasa, tak payah tak payah kot nak hukum dia ni lebih-lebih. Sebab time dia langgar tu pun dia tak sedar diri. Dia mabuk kan? Ini untuk mereka yang kata benda ni, kau kena ingat lelaki tadi tu dia dah hilangkan nyawa arwah ni. Okey, dia bukan setakat hilangkan satu nyawa. Isteri telah pun kehilangan suami, anak, 3 anak kecil-kecil lagi telah pun kehilangan ayah. Hanya kerana lelaki mabuk tadi, yang mana pagi-pagi nak minum arak, nak mabuk, lepas tu nak bawa kereta, bawa sampai melanggar lelaki ni. Jadi untuk mereka yang ada rasa kesian tu, aku rasa korang buang je rasa kesian korang. So, sejak kes langgar yang melibatkan nyawa ni, rakyat Malaysia tertanya-tanyalah apa hukuman yang akan dikenakan terhadap lelaki mabuk ni. Sebab hukuman untuk pemandu mabuk, minum alkohol sambil bawa kereta, dengar cerita tak berapa nak berat, tak berapa nak cukup. Tapi alhamdulillah kita dapat tahu yang lelaki ini bakal disabit dalam kesalahan Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan membunuh orang. Okey, yang mana hukuman yang boleh dikenakan terhadap lelaki tadi, yang pertama, hukuman gantung atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan sebatan tidak kurang dari 12 kali. Okey, so ini boleh kata hukuman yang selayaknya untuk lelaki tersebut. Nyawa dibalas dengan nyawa. So aku harap ini menjadi satu pengajaran untuk mereka-mereka yang jenis nak minum arak. Tak kisah kau nak minum pagi ke petang ke siang ke malam ke, tak kisah. Kau nak minum berapa botol pun tak kisah. Tapi jangan bawa kereta. Don't drink and drive. Sebab apa? Bila kau drive, engkau boleh mengakibatkan nyawa orang lain. Okey, ini pesanan pengajaran untuk mereka-mereka yang di luar sana yang belum kena tangkap tapi selalu buat benda ni juga. Sebab kita tahu bukan lelaki ni seorang saja yang mabuk dan bawa kereta. Banyak lagi lelaki-lelaki dekat luar sana, perempuan pun sama. So aku harap memang boleh jadi pengajaran lah. Okey, untuk mereka-mereka yang mabuk, sebenarnya nasihat terbaik, tak payahlah nak minum, tak payahlah ambil alkohol, tak payahlah ambil dadah, tak payahlah nak merokok, hisap vape. Sama juga dengan geng-geng perokok kan. Okey, walaupun korang takkan kena masuk penjara ke, kena gantung ke sebab merokok ke apa, tak ada. Tapi merokok juga sebenarnya mengakibatkan bahaya kepada orang lain. Walaupun tak nampak secara jelas, bukan langgar kereta ke apa. Tapi bayangkan korang hisap rokok, asap kena dekat orang lain, kena dekat anak, kena dekat isteri, tiba-tiba diorang boleh datang penyakit jantung, penyakit hati dan sebagainya. Untuk orang yang betul-betul nak berhenti merokok tapi dah cuba banyak cara tapi tak boleh juga, korang boleh cuba benda yang ada dekat leher aku ni. Ini bukan vape Ini adalah East Nasal Stick. Yang ini bagus kalau korang nak berhenti merokok. Okey, cara nak guna dia senang saja. Korang tarik nafas. Lepas tu korang hembus. Waktu korang rasa nak merokok tu, rasa gian nak merokok, korang ambil benda ni. And satu benda yang bagus pasal East Nasal Stick ni, kalau nak compare dengan inhaler lain, yang ini ada kelulusan KKM. Okay, dan dia juga halal. So yang ini tak ada bahan-bahan kimia berbahaya dalam East Nasal Stick ni. Alright. So jangan merokok, jangan minum arak, jangan mabuk dan bawa kereta.